Alhamdulillah, siap ayam masak tumis darat belacan untuk makan tengah hari dan juga lunch. Cara nak buat dia senang je, tak kompleks sangat. Jom kita start. Mula tumis dulu, serai dengan daun kunyit sampai dia naik bau. Lepas tu masukkan pula bahan kisar. Dalamnya ada bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas dengan kunyit hidup. Ya, memang ada kuning sikit. Saya rasa terlebih kunyit tadi tu. Tapi tak apa, masukkan pula yang tumis darat ni. Bawang merah. Okey, kita tumis-tumis dia. Lepas tu masukkan pula bahan kisar, cili besar merah dan juga cili besar hijau. Okey, kacau sampai dia pecah minyak. Proses ni ambil masa sikit lah. Lepas tu kita masukkan pula ayam goreng. Ayam goreng ni boleh separuh masak ataupun sepenuhnya masak. Cuma dalam kes ni saya buat sepenuh masak lah. Okey, lepas tu boleh nampak ada leher kan. Kita kacau-kacau bahan kisar tu. Okey, sampai dia naik bau. Lepas tu season dengan garam. Okey, dan kacau-kacau. Lepas tu masukkan pula air. Kalau nak banyak kuah letak air banyak lah. Tapi ni proses kita untuk sebatikan dengan bahan masak tadi tu. Masukkan pula tumis darat. Okey, lepas tu kacau-kacau. Nah, kalau tengok dia macam ala-ala masak lemak kan. Cuma macam terlebih kunyit tu lah. Lepas tu kita masukkan pula belacan. Masukkan pula air asam jawa. Nak ganti dengan asam keping pun boleh. Masukkan pula tomato. Kacau-kacau dan dah siap lah sebenarnya. Belum. Masukkan santan ya, auto overstep pula. Okey, tak apa, masukkan. Ni dalam separuh kotak ataupun separuh lebih sikit. Bukan satu kotak. Saya pakai santan tu. Kacau-kacau dan biar masak sampai dah siap. Alhamdulillah, boleh cuba ya.